pelbagai rentak Zapin yang dipersembahkan oleh pelbagai peringkat usia. Itulah yang ditampilkan pada Festival Zapin Nusantara 3 selama 3 hari yang berakhir semalam. Dalam festival anjuran Kerajaan Negeri Johor itu, 20 jenis tarian Zapin daripada 3 negara, Indonesia, Singapura dan Malaysia, dipersembahkan kepada kira-kira 500 penonton. Antara jenis Zapin yang dipersembahkan ialah Zapin Kores dari Malaysia, Zapin Ranting dari Singapura dan Zapin Riau dari Indonesia. Ia bukan sekadar menampilkan berbagai rentak dan lenggok Zapin, daripada pergerakan perlahan hinggalah pergerakan tangkas, malah turut membabitkan penari kanak-kanak, remaja dan warga emas. Yang pasti, penonton terhibur dengan persembahan itu. Majlis itu turut diserikan dengan kehadiran Menteri Besar Johor, Datuk Abdul Ghani Osman dan isteri Datin Paduka Profesor Jamilah Arifin.